Assalamualaikum and welcome back to Shoot Dawai Channel. Pada video kali ni kita nak tunjuk ataupun share cara pasang lampu ni. Kita dapat job pasang lampu ni dan kita share cara nak pasang seorang diri je, okay? Let's go, jom. Dia kalau dia sampai kan, macam ni lah. Jangan expect dia sama dalam gambar. Kita kena susun lagi lampu ni. Macam mana nak susun? Macam tu. Okay, nak pasang kat sini. Dapat remote. Ni bracket dia dengan wall plug screw. Okay. Pertama kita nak kena remove yang lama ni. Okey geng, nak buka lampu ni dia perlukan screwdriver mata bunga je. Dia ada 2 skru je lampu ni. Okey, dah buka. Kita bawa turun lampu tu lah. Kita dah cabut. Yang lama ni dah ada lubang. Dia punya bracket ni panjang sikit lah. So kita tebuk satu lubang je nanti. Okay, ni nanti kita cabut. Mata saiz 6mm. Yang ni beli dekat TikTok murah gila, bawah 100. Okay, sekarang kita dalam proses nak remove bracket yang lama. Okay, dah cabut. Dan kita pasang bracket yang baru. Bracket baru ni dia pendek sikit lah. So kita tebuk lubang satu lagi untuk melekatkan bracket yang baru tu. Masuk wall plug. Dan kalau wall plug ni tak boleh masuk habis, lebihan tu kita potong dan buang. Kemas. Ok, kita masukkan bracket yang baru. Ok, siap. Dan kita cabut apa namanya ni, kalau tak silap nama dia balas LED. Ok lah, lampu ni tengok mana molek. Dia pegang oleh 3 wayar. 1 kabel, tak ada wayar. Kabel 2 dan 3. Ok, kalau kita nak bagi seimbangkan dia, sini dia ada satu macam skru. Skru ni boleh, kalau kita longgarkan dia boleh turun naik. Yang wayar lam ni pula dia sahala je. Kalau dia kita naik ke atas dia tak boleh turun dah bawah. Dia dah ketat lah. Okey. Okey. So sekarang ni kita bagi cantik je lah. Kita boleh adjust lah lampu mana yang nak naik tinggi sikit, mana yang nak rendah sikit. Sebenarnya kita nak yang ni naik kan. Kita longgar sikit. Okey, tu tarik. Longgar sikit. Naik ke atas ni. Satu naik ke atas. Okey. Satu dah naik ke atas. Lepas tu dah naik, dia ketatkan. Tak. Lepas tu yang ni pula. Yang ni kita longgarkan sikit. Tarik. Okey. Kita ketatkan. Lepas tu yang ni pula. Mana kita buat tinggi, rendah bawah sekali. Gitu. Bawah. Ini. Okey. Nampak kan? Dia dah kemas sikit. So dah siap tu kita ketatkan je skru-skru ni.
tinggi, sederhana, rendah, bawah sekali. Alright. So nak adjust wayar ni pun kita nak bagi center kan. Ni. Okey. Lagi sikit. Ni atas sikit. Oh, center. Itulah lebih kurang. Dia kalau pasang seorang memang tricky lah. Ni kan kena gantung kat leher. Ni pegang kedua tangan. Cara ni. Yang siap tu. Okey. Ui, nak masuk kan? Apa wayarnya? Ui. Okey, yang ni kita pasang skru yang sebelah lagi. Yang tadi kita dah pasang sebelah. Ni yang sebelah lagi. Dia ada dua je. Nak pasang skru ni memang mencabar lah. Sebab dia sempit kat atas. Okey, dah siap. Balik. Okey, kalau perasan kan benda ni kawan bawa keluar. Sebab apa? Ini sensor untuk remote dia. Ni, nak masukkan skru ni. Payahnya. Tangan kecil. Uish. Ginilah kejadian. Gitulah rupa dia. Try duk. Bismillah. Video pula. Bateri dah pasang. On. Off. On. Off. Tukar color. Uish. Off. On. Ni putih. Sini jadi kuning. Bijak. Push. Jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe kat bawah tu. Okey? Jumpa lagi di video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.